Satu hari, satu ilmu emas. Kenapa anda perlu simpan emas? Antara 3 sebab kenapa anda perlu simpan emas, yang pertama adalah nilai emas untuk jangka masa panjang lebih terjamin. Kedua, bila anda menyimpan emas, ia tidak terikat dengan apa-apa institut. Ketiga, nilai emas berdiri dengan sendirinya tanpa jaminan sesiapa pun. Menyimpan emas adalah cara yang sangat berkesan pada mereka yang mempunyai penyakit boros. Fitrah manusia adalah gunakan duit untuk berbelanja, bukan untuk menyimpan. Selagi mana ada duit, selagi itulah kita akan gunakan duit tersebut untuk berbelanja. Tetapi, perkara yang paling penting sebelum menyimpan emas ialah anda perlu tahu apa tujuan anda menyimpan emas. Jom saya akan tunjukkan kepada anda antara sebab kenapa anda perlu simpan emas. Antara tujuan untuk anda simpan emas, salah satunya adalah simpanan jangka masa panjang, simpanan kecemasan, hadiah mas kahwin, dana persaraan, modal bisnes, dana pendidikan anak-anak, menunaikan haji dan umrah, membeli rumah, settlekan hutang piutang yang ada dan banyak lagi tujuan untuk simpan emas. Jika anda nak capai financial freedom dan tiada lagi tujuan simpanan, jadilah seorang hartawan yang dapat membantu orang-orang susah, yang memberi zakat dan bersedekah. Jika anda ingin bermula menyimpan emas untuk melindungi wang anda dari kejatuhan nilai mata wang dan melindungi harta anda boleh bermula serendah RM100 untuk anda mulakan simpanan emas. Caranya mudah, boleh tekan butang sign up ataupun mesej saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Follow saya untuk tahu lagi mengenai emas.